Ceruklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Nizan, Tengku. Ya. Sihat dua-dua? Sihat. Alhamdulillah. Puan sihat puan? Sihat Kenapa buat Alhamdulillah. tangan macam ni? Tak adalah. Saya memang style saya macam ni dari ya dulu. ke? Oh, hebat je puan. Kalau tak keberatan boleh letak atas sini kot puan. Meja belah Okey, lagi. baik-baik. Hmm. Jadi kan Mizan dan Tengku, saya nak tanyalah sebab kamu kan dua-dua pelajar baru kan. Jadi saya nak tanya sedikit lah. Boleh tak saya nak tanya sedikit berkenaan pengalaman awal-awal kamu berdua ketika masuk college ni? Pengalaman awal-awal. Pengalaman mula-mula masuk Amal dululah. Oh, saya dulu. Okey. Kalau tanya saya, pengalaman mula-mula saya masuk tu rasa homesick ataupun kita sebut rindu rumah tu tipulah kalau tak ada kan. Memang agak rasa rindu rumah lah. Dan juga saya ambil masa jugalah untuk membiasakan diri. Tapi taklah keberatan sebab saya pun sekolah asrama. Faham. Apa kehidupan sebagai seorang pelajar asrama tu pun dah sebati dah lah. Yang kedua mungkin kita sedikit rasa kejutan budaya lah dengan apa pentadbiran berterusan yang berpanjangan. Yang saya bagilah. Ya betul. Perkara yang baru puan jangan. Yang puan bagi. Okey, tak apa. Tengku, terima kasih. Mizan pula saya nak tanya pendapat awak pula lah. Kalau tanya pendapat saya masa awal-awal tu saya semangat ni. Saya sangat seronok, sangat teruja lah. Sebab saya pertama sekali orang pertama yang saya nampak masa datang dekat sini Tengku Ahmad sendiri. Saya tak harunya. Saya nampak lagi dia keluar kereta macam mana, bawa dengan file sekali. Saya rasa tak sabar untuk berada di. Yang tak sabar jumpa saya. Lebih kurang macam tu Ni lah. sahabat baik pertama ni lah di orang IPG pertama. Kampus Pulau Pinang Ya ni. betul. Okey, jadi saya nak tanya soalan kedua pula lah. Boleh boleh. Kita borak-borak sikit lah hari ni. Jadi saya nak tanya, tadi kita dah tanya pengalaman. Jadi kalau pembelajaran pula macam mana? Ada cabaran apa-apa tak? Pembelajaran Dari kalau sudut tanya pembelajaran. saya adalah juga perbezaan dia. Macam tadi apa Tengku kata, ada apa pentadbiran berterusan. Macam dah dulu, sekolah dulu kan kita hanya fokus pada peperiksaan. Betul. Sekarang pentadbiran berterusan ni dia macam satu perkara yang sangat baru. So this boleh katakan masih cuba untuk membiasakan benda tu. Itulah saya pencabaran. Baik. Okay, kalau tanya saya pula. Kalau saya dari segi cabaran ataupun apa yang lain dengan apa yang saya belajar waktu sekolah menengah dulu dengan bila saya masuk Institut Pendidikan Guru ni, yang paling ketara sekali adalah gaya pembelajaran. Sebab macam kita tahu waktu kita nak SPM dulu kan, kita punya kitab utama kita adalah buku teks. Betul. Tapi once kita masuk sini, pembelian buku teks tu adalah pilihan. Nak beli boleh, tak beli pun tak apa. Dan ada subjek yang tak ada buku teks. Kita kena salin nota, kita kena rujuk balik slide ataupun Google Slide yang lecturer kita dah buat. Kita kena rujuk balik yang itu. Saya rasa itu yang paling ketara lah. Lepas tu kalau kita belajar dekat Institut Pendidikan Tinggi ni, dia menekankan self learning independent. Pensyarah bagi secara umum, kita yang kena cari secara mendalam. Betul. Ya. Saya nak anak murid saya berdikari. Jadi bila awak belajar dengan saya, awak berjaya berdikari tak? Berjaya, saya sangat berjaya. Berjaya kan? Sekarang pun dah okey dah. Kami dah boleh menyesuaikan diri. Baik, jadi kita pergi soalan terakhir lah. Sebab saya ada kelas apa ni? Oh ya ke? Okey. Jadi saya nak tanya, saya bangga dengan kamu sebab dah biasakan diri. Jadi apa orang kata, sabar cikgu lupa, perkara paling berharga yang awak pelajari lah setakat ni? Perkara paling berharga Klise soalan saya hari ni. Tak apa, saya rasa itu sangat seronok dengar soalan tu. Perkara yang berharga bagi saya bila berada di sini adalah pertama sekali tentulah kawan-kawan. Dapat banyak dari sokongan daripada kawan-kawan untuk macam tadi saya kata cabaran tentang pentadbiran berterusan. Kalau saya buat seorang diri, saya yakin hasil pentadbiran berterusan tu akan jadi tidak seberapa baik. Betul. Tapi dengan adanya kawan-kawan, sokongan daripada pensyarah-pensyarah juga, dapat bagi saya apa orang kata macam salah sedikit sebanyak kelebihan tu saya untuk buat dengan lebih baik. Dari sokongan-sokongan daripada mereka. Bagus, lepas ni saya boleh bagi lebih banyak Yes. berterusan. Yes. Jadi Tengku pula. Saya pula. Kalau tanya saya pula, apa yang saya paling bahagia apa yang saya paling berharga ataupun paling bersyukur kat sini adalah penginapan lah kot. Sebab tak banyak IPG yang ada penginapan percuma macam kita. Betul. Yang kedua, kalau dari sudut akademik ni, saya rasa macam Nizam kata tadi, sokongan dan juga dorongan daripada rakan-rakan maupun senior. Yang mana budaya kat sini tidak ada seniority. Kalau kita tak tahu sesuatu, kita boleh rujuk pada mereka yang lebih berpengalaman untuk kita selesaikan tugasan pentadbiran berterusan kita. Bukannya meniru, cumanya kita nak dapatkan rujukan ataupun kita nak dapatkan satu apa orang kata apa Mizan? Apa dia? Rujukan ataupun dorongan lah daripada mereka.
Macam itulah. Untuk kita laksanakan kita punya assignment. Baik, terima kasih Rizan dengan Tengku. Jadi Okey. saya rasa saya gerak dulu lah ya. Sebab saya ada kelas selepas ni, kelas Baik, Puan. biologi. Biologi Puan. Terima kasih, Okey, terima Puan. kasih. Masih, Jadi Puan. saya doakan awak berdua berjaya menjadi cikgu yang cemerlang di masa hadapan. Amin. Terima kasih. Sama.